Satria Hikmah mempersembahkan Jejak Jalan Pulang. Pada satu hari, Adam dan Aina berjalan bersama kumpulan melakukan aktiviti di luar kelas. Kita dekat mana ni? Jangan panik, kita fikir dulu. Ini arah timur. Jadi kita boleh cari jalan pulang. Oh, okey. Adam, ada anak burung tercedera di sini. Jom kita tolong dia. Oh, Adam okey? Selalunya lumut tumbuh di kawasan yang lembap. Jom kita pergi ke sana. Laluan semakin jelas. Bijaknya awak macam Adiwira. Adiwira bijaksana. Terima kasih Aina. Yeay, kita dah sampai sungai. Air biasanya mengalir ke kawasan yang terbuka. Wah, awak pun macam Adiwira juga Aina. Adiwira adab. Hehe, terima kasih Adiwira bijak. Yeay! Akhirnya, dah jumpa jalan keluar. Hehehe. Alhamdulillah, kita selamat. Moral cerita ini ialah keberanian, ilmu dan kerjasama adalah kunci menghadapi cabaran.